Okay, macam mana kita boleh cari perimeter untuk temp bearing ini? How do we find the perimeter of this segment? So first we need to find this. This is the chord, length of chord, panjang perentas. So perentas ini sebenarnya adalah sebahagian daripada segitiga ini, part of this triangle. Okay, so PR kita boleh cari menggunakan hukum cos. We can use the cos rule. A square sama dengan B kuasa 2 plus C square tolak 2BC cos A. Ini diberikan dalam senarai rumus. This is in the formula list. So A ialah sudut ini, this angle. Maksudnya ini A lah. This is A, PR. So PR kuasa 2 ialah PR square will be B dengan C ialah 8 dan sini pun 8 lah, because ini jejari kan, radius isn't it? 8 dan 8. So 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 minus 2 times 8 times 8 darab 8 cos A. Okay, cos A di sini sebab ada cos, because got cos, ini mesti dalam darjah, must be in degrees. So tukar pada darjah, change to degrees, 1.92 darab times 180 over 3.142. Jangan sekali-sekali gunakan nilai pi dalam calculator. Don't ever use the pi value in your calculator. Okay, use 3.142, 3.142. Okay, so PR ialah punca kuasa 2 inilah square root of this. Okay, nanti awak kena tulis lah. So di sini kita akan dapat, here you will get to 13.106, 13.106. Okay, lepas tu kita tambah panjang lengkuk pula, arc length. So perimeter ialah R theta, sebab panjang lengkuk ialah R theta, plus inilah PR 13.106. R theta ialah jejari 8, radius is 8, theta ialah, okay, di sini theta tak ada cos, tak ada sin, tak ada apa kan, there's no trigonometric function, so we use radian, 1.92 tambah ini. So perimeter dia ialah, and therefore the perimeter is 28.47 cm.